Antara kes penceraian Uh-huh. yang berlaku di Malaysia ni sekarang, antara yang tertinggi disebabkan apa kau Ustaz? Bila si isteri tu dia punya kewangan dia lebih daripada si suami. Betul. Ini real. Betul. Mungkin boleh check sendiri kan. Saya setuju. And of course kalau dia berduit ataupun dia monopoli lah. Keluarga Ibarat ketua keluarga tu dia lah dalam rumah tu. Sehingga kan dia ada satu karakter yang orang panggil sekarang ni woman strong character. Alpha. Perempuan ni lepas kita dah kahwin apa semua ataupun sebelum kita kahwin, kalau boleh janganlah biarkan isteri ni duduk di atas takhta. Maksud duduk di atas takhta ni maksudnya dia lebih lah daripada kita. Dia dominan. Dia dominan dari sudut kewangan. Pendidikan pun mungkin. Umur ni tak ada masalah. Umur tak ada masalah. Ada pendidikan dengan kewangan. Dua benda ni agak crucial sikit lah. Lagi-lagi kewangan. So perempuan bila dia dah ada di atas takhta, lagi-lagi dengan kewangan dia yang lebih daripada suami, dia akan rasa suami ni macam nothing to lose lah. Kau ada ke tak ada sama je lah. Aku boleh hidup lah. Rumah aku bayar, kereta aku beli sendiri, aku ada tanah, aku ada company. Bahaya perempuan macam ni. Tapi tak semua. Semua. Ada je satu dalam sejuta. Yang satu dalam sejuta. So kebanyakan lah kan. Tapi betul. Kita sebagai lelaki, kita kena faham benda tu, yang mana kita nak mendidik anak dan isteri kita, kita kena dominan. Dari sudut ilmunya, dari sudut kewangannya, dari sudut pendidikannya. So, kita kena sentiasa upgrade diri kita lah. So benda ni bukanlah nak menjadi satu yang melemahkan lelaki. Jadi lelaki bila dengar, ya Allah, macam susahnya nak jadi suami ni. Dalam masa yang sama, kalau yang belum kahwin, doalah, ya Allah bagilah aku isteri yang boleh terima kekurangan kelemahan aku apa semua. Dan kalau dia lebih, bagilah dalam keadaan yang aku masih boleh didik dia, masih lagi boleh menjadi ketua keluarga yang baik. Sebab tu pentingnya doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikan anak isteri aku ni yang penyejuk mata aku. Kata wa ja'alna lil muttaqina imama. Menjadikan aku ni imam dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan isteri ni bila dia dah lebih daripada kita dari sudut kewangan, dia ada satu bahayanya bila mana dah lah kau ceraikan je lah aku. Dia provoke. Kau ceraikan je lah aku. Tak ada guna pun aku duduk dengan kau ni. Aku macam bela biawak hidup. Macam tu lah. Kita sekarang ni kita kat tengah-tengah. Kita tak nak salahkan mana-mana pihak dulu. Betul. Kita kat tengah-tengah. Dan suami tu dia dengar dalam keadaan macam teruknya aku. Dia merelakan diri dia dihina oleh isteri. Tanpa ada rasa nak orang kata upgrade diri dia. Kehidupan dia. Kewangan dia. Tak ada rasa. Dia lemah apa semua. Tapi tak